Dipersilakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan perbahasan yang berjalan di atas Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, saya amat mengalu-ngalukan di atas pandangan, teguran, kritikan, tunjuk ajar yang disampaikan oleh ahli-ahli parlimen yang dihormati sekalian. Saya nampak tumpuan kepada perbahasan kali ini berbalik kepada soal padi dan beras. Yang lain-lain isu disentuh juga, tapi penekanannya lebih kepada soal padi dan beras. Di antaranya berkaitan dengan pemutuan padi yang tinggi dan tidak sekata, yang memberi pandangan Yang Berhormat Bagan Serai, Baik Bunta, Pendang, Pasir Salak, Kanga, Sabak Bernam, Parit, Sungai Besar, Jerlun dan Cek, dan menjawab tidak satu persatu tetapi secara umum. Berhubung dengan mengenai kadar pemotongan tinggi di negeri Kedah, Kementerian mengambil maklum mengenai perkara tersebut. Sebagaimana yang berhormat sedia maklum, musim tuaian bagi 2026 di negeri Kedah baru bermula pada hujung Disember. Berdasarkan rekod jumlah hasil padi yang telah dituai sehingga 26 Januari adalah 11,324 tan metrik, iaitu baru 3.17%. Padi yang dituai tersebut dijual di kilang padi bernas dan swasta tempatan di negeri Kedah sahaja dengan purata pemutuan 24.4%. Hasil daripada pemotongan yang dianggap tinggi itu, maka aduan dibuat, himpunan pun dibuat di depan bangunan parlimen, dan himpunan ini adalah hak rakyat untuk menyuarakan pandangan mereka seperti disebut oleh Bagan Serai. Pihak kementerian telah mengadakan sisi libat urus bersama pihak kilang dan pembeli padi di zon utara yang melibatkan negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang pada 26 Januari 2026. Sesi ini diadakan bagi mendapatkan maklumat balas segera serta gambaran sebenar situasi di lapangan, sekaligus membolehkan satu kaedah penyelesaian yang menyeluruh langkah intervensi kerajaan yang bersesuaian dirangka bagi menangani isu yang dibangkitkan. Kementerian turut mengambil maklum kekangan yang dihadapi oleh pihak kilang dan pembeli padi, khususnya berkaitan kenaikan kos harga padi dengan harga beras yang rendah di pasaran. Sehubungan itu, Kementerian mengarahkan supaya proses pemutuan padi sebenar dilaksanakan secara telus bagi menentukan kualiti sebenar padi yang dihasilkan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras melalui Perintah Tetap Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras bilangan 3/2017 bagi memastikan subsidi harga padi yang dibayar kepada petani adalah berdasarkan hasil bersih padi yang sebenar. Kerajaan memberi jaminan bahawa pemantauan dan penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan, termasuk pemeriksaan berskala ke atas kilang-kilang padi bagi memastikan COP pemutuan dipatuhi sepenuhnya
dan kepentingan pesawah terus dilindungi. Berdasarkan pemantauan terkini, purata pemotongan padi di Kedah kini antara 19 hingga 22%. Yang Berhormat Menteri, boleh Tang Batu menjelas sikit? Memang saya ada sentuh sikit itu tentang EM lah. Tapi saya nak tanya, sekarang dengan harga beras subsidi kita, lebih kurang harga 2,600. Dalam perjanjian itu, makna beras daripada Amerika boleh masuk ke Malaysia. Sedangkan kalau ikut pasaran harga beras sekarang, harga beras Amerika lebih kurang dalam RM1,600 je satu tan. Dan mereka boleh mengeluarkan lebih kurang dalam 9 hingga 10 juta tan. Sedangkan kita di Malaysia baru 1.3. Keperluan kita 2.4 juta tan. Apakah nanti bila dibawa masuk nanti dan tak ada halangan, tak ada cukai, akan menjejaskan penanam padi kita? Terima kasih. Memang sekarang ini beras import bukan hanya daripada Amerika, daripada luar Amerika pun agak murah. Sebab itulah kita struktur beras ni kita sedang buat kajian khusus akan dibentangkan tidak lama lagi. Kerana kita nak melihat soal harga padi di negara kita dengan harga beras import yang terlalu murah, dan sekarang ini kita mesti meletakkan apa-apa perubahan yang kita mau ialah pengguna terbanyak orang awam tidak terjejas. Itu yang kita nak sebut. Boleh ini Tang Batu soal tambah sikit saja. Yang Berhormat Menteri setuju tak? Kita ni, sawah kita ni, bila kita menggunakan chemical fertilizer, kita gunakan racun, perosak sifatnya chemical, sebenarnya kita telah mematikan semua dipanggil beneficial microbes, menyebabkan tanah kita tu jadi mati, kurang subur. Jadi hari ini sebenarnya banyak kajian-kajian yang dibuat bagaimana EM ni boleh membantu kesuburan tanah. Tapi saya melihat tidak ada suatu political will dari kementerian untuk mengangkat isu ni betul-betul menjadi sebagai suatu polisi yang digunakan di peringkat nasional. Sebab saya sendiri ramai researcher sama ada daripada universiti dan agensi, dia datang jumpa saya, YB macam mana, minta pandangan daripada menteri sikit. memang sensitif hal perubahan tanah dan sebagainya. Itulah pandangan di antaranya usaha mardi, usaha universiti dan sebagainya, kita mengambil kira untuk menyuburkan hal tanah ini. Sebab itulah kita lihat perubahan kepada mekanisasi, perubahan kepada hal tanah, semuanya kita sedang usahakan. Sebab itu berlaku peningkatan hasil di beberapa tempat, tapi kebanyakannya masih berada di tahap yang agak rendah. Jadi saya, ini ada lagi setengah jam ini, banyak sangat ni pertanian ni. Nak pergi beras sikit lagi. Untuk makluman Dewan, kerajaan telah bersetuju menaikkan harga lantai belian padi. Kita tahu dah, daripada 3 ke 1,500, dan berlaku pula sekarang ni penurunan harga import dan sebagainya. Apa hal pun kita kena lihat, iaitu kebajikan para petani dan juga pengguna, iaitu orang ramai, supaya kita dapat menyeimbang. Itu tugas kerajaan. Namun begitu, kerajaan ingin menegaskan bahawa penetapan harga lantai perlu dibuat secara berhati-hati dan seimbang. Bagi memperkukuh sokongan kepada pesawah tanpa hanya bergantung kepada harga lantai semata-mata, kerajaan telah menyediakan peruntukan subsidi dan insentif berjumlah 2.62 bilion bagi 2026. Insentif pada petani ini sekarang ni lebih kurang RM4,000 untuk per hektar. Iaitu subsidi yang agak tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN ini. Subsidi pada petani kita di antara yang tertinggi. Bagi mengukuh sokongan kepada pesawah tanpa hanya bergantung pada harga lantai, kerajaan telah menyediakan peruntukan subsidi yang saya sebut tadi. Subsidi baja, racun dan semua dah diulang sebut berkali-kali di sini. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa buat masa ini, harga lantai kita kekal 1,500. Walaupun ada pihak pesawah yang menghantar memorandum minta dinaikkan, pada masa ini kita berpandangan kekal dengan 1,500. Dan kita lihatlah keadaan masa hadapan bentuk pasaran beras yang berada di Malaysia dan di pasaran antarabangsa.
Farid Bunta. Boleh. Yang Berhormat Menteri, dalam jawapan yang diberi oleh Timbalan Menteri pada beberapa hari yang lepas berkaitan dengan cadangan tuntutan daripada pesawah supaya harga lantai dinaikkan kepada 1,800, Timbalan Menteri menjawab tak perlu dibuat kajian terhadap harga tersebut. Sekurang-kurangnya kajilah dulu, menghormati tuntutan pesawah. Jawapan itu sangat mengecewakan. Sebab yang hantar merem ini pesawah. Semua ahli pesawah ini memang pesawah. Yang hidup mati di Bendang. Mereka merasai peritnya harga padi yang ditetapkan 1,500 dengan kos pengurusan padi yang begitu tinggi. Kita berterima kasih kepada pesawah yang membanting tulang pak kerat setiap hari tengah panas. Tapi apa yang mereka peroleh selepas menuai tidak memadai dengan kerja keras mereka. Tiba-tiba senang-senang Timbalan Menteri jawab tak perlu dikaji. Paling kurang kaji, libatkan semua pihak, bincang dengan pesawah, bincang dengan peladang supaya mereka puas hati. Terus tak payah kaji dan sebagainya. Ini suatu jawapan yang sangat mengecewakan para pesawah. Nanti dulu Abang Mat, sabar. Bukan senang. Saya nak tanya, apa jadi dengan janji? Kesian nak jawab yang lain ni. Semua yang tanya ni pembangkang belaka. Pihak kerajaan seorang pun tak bangkit. Tadi sebutkan kawasan ahli-ahli mana-mana. Jadi bagilah. Terima kasihlah pembangkang tak mau jadi kerajaan dah kan. InsyaAllah akan tukar, PRU akan datang. Dan kerajaan pun akan bersedia untuk mengundur diri insyaAllah. Sebab tak mampu mengatasi masalah pesawah padi. Satu lagi. Yang Berhormat, ini floor Menteri. Kalau Menteri kata boleh, saya benarkan. Kalau tidak, saya suruh duduk. Yang Berhormat, sebentar. Sebentar Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri benar atau tidak? Okey. Bagus. Timer Terima 1 kasih. minit. Kita kawan kan? Kalau boleh, balik ke pangkalan jalan. Okey, akhir sekali. Apa janji RM600 tu? 200 satu musim. Sekarang dah masuk musim ketiga. Jadi kerajaan berhutang dengan pesawah. Dah mencecah sampai 1,200 ni. Tolonglah bagi jawapan supaya puas hati. Dan akhir sekali, mengapa baja lewat dibagi pada pesawah? Dah sebulan, 2 bulan baru sampai. Ini menyebabkan pesawah merasa rosaklah padi itu dari sudut kesuburannya. Terima kasih. Terima kasih. Inilah wakil rakyat. Dia peka terhadap kehendak rakyat. Semoga insya-Allah akan kekal menjadi pembangkang yang baik. Memang kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat concern soal kehidupan pesawah ini. Sebab itulah di peringkat awal beliaulah yang mengumumkan kenaikan harga ke 1,300. Kemudian kali yang kedua ke 1,500. Sekarang ada permintaan. Dan kita lihat dari segi bantuan-bantuan yang lain ditambah dari masa ke semasa. Soal pembajakan, penuaian, baja dan sebagainya. Walau bagaimanapun kalau rintihan itu terus berlaku, kita akan bincang, dibat urus, kita akan sentiasa buat. Bila timbul soal himpunan di depan parlimen itu, dengan tuntutan mereka dan sebagainya soal pemutuan padi, saya terus arahkan pegawai untuk pergi membuat libat urus di Kedah. Artinya kita amat peka sebarang tuntutan daripada rakyat. Dan kita panggil pengilang-pengilang di situ berbincang secara fakta. Dan akhirnya berlakulah sedikit perubahan, penurunan daripada 24 kepada 20-21%. Artinya kita amat sensitif apa saja tuntutan daripada rakyat. Sebab kita pun tahu biasa duduk belah sana dulu. Jadi kita tahulah tuntutan rakyat itu. Tapi jangan anggap kita tidak peka apa yang dituntut oleh rakyat itu kalau ianya munasabah. Tentang bayaran diberi selalunya yang dituntut itu dalam bentuk one off. Bila one off dia berlaku sekaligus. Kemudian selepas itu kalau nak buat lagi kita perlu mohon peruntukan
kepada kerajaan dari masa ke semasa kalau kita nak beri one off yang lain. Ni dua macam Sik. Boleh no, Pak Menteri? Sik dulu lah. Ya, saya nak sambung tadi yang Berhormat Menteri sebut ada satu pertemuan dan juga perbincangan dengan penggilang padi soal potongan pemutuan padi ini yang saya pasti sedang menjadi topik utama di pihak kementerian sendiri. Jadi dalam perbincangan itu adakah kementerian telah mengikat secara kontraknya, secara tetapnya bahawa perlu ada satu standard yang jelas soal pemutuan itu dan tidak boleh hanya kita menerima satu persetujuan secara lisan yang tidak kukuh di pihak penghilang itu sendiri. Ketika mana mereka dengan mudah membuat pemotongan tanpa ada satu mekanisme yang jelas, berapa persen nak potong tu. Di pihak petani sendiri, mereka pasti akan menjual padi mereka yang terbaik kerana itulah hasil mereka. Jadi soal sampai ada 65% kilang memotong pemutuan ini sangat-sangat tidak wajar dan sudah kementerian perlu ada kertas ataupun satu dasar yang konkret di pihak kementerian sendiri bahawa penghilang mesti mengikut mekanisme itu. Terima kasih. Pemotongan dia ikut ada kriterianya. Kita tak boleh letak mesti 20%. Sebab di Selangor ada pemotongan antara 13 hingga 20%. Kerana mutu padi mereka, keadaan padi yang dijual itu, pihak kilang berpuas hati untuk memotong bawah daripada 20%. Begitu juga yang disebut tadi ada yang potong sampai 66%. Kita menghantar, sebut saja isu ini daripada parit, kita telah mengarahkan pegawai-pegawai pergi cek apa sebenarnya berlaku. Sebab tenaga pemotongan itu diantaranya satu kandungan wap, padi rosak, padi muda, hampa ataupun benda asing. Benda asing ni benda asing. Yang Muhammad Parit tak hadir, tapi tak apa. Soalan itu kita akan menjawab, iaitu memastikan padi yang dijual adalah bersih dan berkualiti. Mengelakkan kerajaan membayar subsidi harga padi berdasarkan padi kasar yang mengandungi benda asing, padi muda dan hampa. Biar subsidi itu di atas padi benar. Mengurangkan ketirisan subsidi. Menyeragamkan kaedah pemutuan di semua kilang padi termasuk Bernas dan kilang swasta. Semua pemutuan yang dijalankan oleh Bernas hendaklah mematuhi SOP. Pada 27 Januari 2026, KPKM menerima aduan berhubung isu dibangkitkan oleh Yang Berhormat Parit mengenai kadar potongan padi yang tinggi yang dilaporkan potongan hingga 40 hingga 65%. Sehingga memberi kesan ketara terhadap pesawah. Saya dengar ucapan itu dan kita rasa amat sedihlah keadaan itu berlaku. Pemeriksaan dibuat 3 Februari 2026 di Kilang Bernas Sungai Manek, Perak terhadap transaksi belian padi dan hasil semakan oleh Bernas ke atas rekod belian padi 2/2025 hingga 3 Februari 2026. Julat pemotongan padi di Bernas untuk musim 2/2025 adalah 20% hingga 85%. Jumlah belian padi sebanyak 16,830 metrik tan dan 13,290 metrik tan berat bersih. Purata pemotongan sebenar padi di Sungai Manek 21%. Purata. Jadi yang purata ni dapat termasuk yang dipotong 50-60% itu. Pemutuan tinggi disebabkan faktor kualiti padi yang rendah, melibatkan kelembapan padi, hampa, padi muda dan rosak. Potongan bagi transaksi tersebut turut dimaklumkan kepada pemandu lori dan dipersetujui dalam sijil mutu padi. Artinya pemandu yang bawa padi itu pun setuju dengan pemotongan itu. Ringkasan 4 transaksi dengan pemutuan lebih 30% adalah
4 saja. Bukan seperti dilaporkan berlaku di seluruh Perak yang menggemparkan dunia media dan sebagainya. 25/1 2004 berat kasar 2040 kg, berat sebenar 694, potongan 66%. Sebab wak basah 10%, hampa 56%. Yang kedua 7/1, potongan 65%. 7/1 lagi sekali 56%. Kemudian 25/1 ada lagi satu jualan 50%. Ini 4 yang berlaku di parit itu. Bukan menyeluruh. Menyeluruhnya purata hanya 21%. Sebab itu partikular ini pegawai kita pergi dan buat siasatan. Inilah keputusan yang diperolehi. Pihak Bernas juga telah memaklumkan setiap potongan dan sebab potongan tinggi yang dikenakan juga dijelaskan kepada pesawah atau pemandu lori. Pesawah atau wakil menandatangani persetujuan pada sijil mutu padi, ianya merupakan sebahagian daripada amalan two-way communication antara kilang dan pesawah. Ini yang berlaku di situ, bukan menyeluruh. Dia ada partikular padi tertentu yang berlaku di 4 kali jualan ini yang berlaku di parit. Semoga penjelasan ini dia tidaklah berlaku secara menyeluruh. Tapi kalau ada penyelungan kilang dan sebagainya dilaporkan dalam parlimen ini, saya sendiri akan mengarahkan pegawai pergi segera ke tempat itu. Seperti berlaku libat urus di Mada 3 hari selepas ucapan, selepas daripada himpunan di sini, dan juga kita pegawai terus ke parit selepas ucapan daripada ahli parlimen parit. Bagaimanapun ahli-ahli parlimen membawa pandangan-pandangan itu, memang inilah tempatnya untuk kita memberi penjelasan. Macam? Ya, terima kasih Yang Berhormat Dr. Raja, Yang Berhormat Menteri. Saya ada satu persoalan melibatkan kadar. Baru-baru ini kadar melaporkan dalam media, seperti dilaporkan, hasil meningkat 199,238 tan metrik yang menyumbang kepada 9.5% bekalan beras putih negara berbanding pada tahun 2024 143,000 tan metrik. Sepatutnya secara kasar beras tempatan akan ada sebanyak lebih kurang 13 juta kampik beras 10 kg. Soalannya ke mana beras-beras ini? Sebabnya kalau dia dah kata ada 95% peningkatan kadar sumbang, tapi data SSR yang ada adalah tahun 2024, 2025 belum ada, Yang Berhormat Menteri. Jadi apakah ada ke masalah dari segi maklumat yang tak bertepat dari segi itu? Memang pengeluaran beras sebenarnya bukan meningkat. Kita sekarang di peringkat 52% kerana berlaku masalah perubahan cuaca dan sebagainya. Dan juga yang saya dah sebut dah berkali-kali, kawasan baru yang kita nak buka ini agak lambat. Terutama sekali di negeri-negeri di sebelah selatan, iaitu Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Terengganu. Ada tanah yang sesuai, tapi dari segi proses penukaran nak memulihkan itu agak lambat. Begitu juga Sabah dan Sarawak, dan memerlukan peruntukan yang agak banyak. Sebab itulah kita dari segi peruntukan ini memang kita perlu untuk tahun-tahun yang akan datang. Di antaranya padi tidak boleh ditingkatkan hasil kalau infrastrukturnya tidak baik. Walaupun kita telah keluarkan 1 bilion lebih kurang di Mada, tapi peringkat buat 5 kali 2 tahun itu peringkat yang baru, sebagian kecil saja. Iaitu sebab itu harga beras ini di antaranya telah berlaku pencampuran sudah berpuluh tahun. Dan sekarang ini untuk menjaga hal itu, maka kita akan lihat pemutuan beras itu, dan pihak Mardi telah ada teknologi kalau ada berlaku pencampuran dan sebagainya. Mbak Berhenti sikit nak tanya. Dulu bila harga beras import mahal, beras tempatan murah, beras tempatan hilang yang keluar beras import. Hari ini bila beras import jadi murah, apakah ada kemungkinan diimport beras tapi dideklar sebagai beras tempatan supaya mereka dapat harga yang lebih baik? Sekadar pertanyaan ajalah. Terima kasih. Orang meniaga ni ada taktik macam-macam. Walaupun kita ada sistem kawalan dan kita akan cuba menjaga. Sebab itulah yang penting apa berlaku kita
izinkan perubahan struktur beras dan sebagainya, beras yang berpatutan harga murah sekurang-kurangnya dapat dibeli oleh orang-orang B40. 6 bulan kita buat kajian, kita dapati 15% rakyat yang memerlukan harga lebih kurang RM26 untuk 10 kilo. Sebab kita ada buat kajian dalam 6 bulan, sebab itulah apa perubahan pun, kepentingan 15% yang memerlukan beras yang harga lebih murah itu, kita tak akan nafikan hak mereka, terutama golongan yang tidak mampu untuk membeli beras yang harga lebih tinggi. Padang Terap pula dulu. Padang Terap dulu, Ustaz. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tentang infrastruktur untuk pesawah di Bendang lah. Soalan saya, kawasan di luar Jelapang yang bukan di bawah Selain Madar, saya ada bangkitkan dalam perbahasan, apakah nasib pesawah yang nak tuai padi tapi Bendang depan ni dah kering, air tak ada, skim pengairan pun tak cukup. Jadi apakah perancangan pihak kementerian untuk menambah infrastruktur air, pengairan air di sawah, khususnya di kawasan di luar Jelapang, contohnya di Padang Terap lah, bukan di kawasan Madar. Terima kasih. Jawapan Padang Terap ada di belakang itu, tapi tak sampai lagi. Kalau tak sampai, saya bagi cara betul. Bagi duduk depan. Ya, sebab memanglah Padang Terap mengadu dam di Padang Terap, tapi airnya untuk Perlis, Pulau Pinang dan juga di kawasan padi. Mereka di tepi dam tak ada air. Macam kita duduk tepi laut tapi tak ada ikan. InsyaAllah kita akan usahakan supaya orang tepi laut itu dapat makan ikan. AIDA sedang menggerakkan, dan kalau tak sampai jawapan itu, saya akan bagi secara bertulis tentang program pengairan di kawasan Padang Terap yang Berhormat Padang Terap timbulkan. Terima kasih kepada Datuk Speaker, terima kasih kepada Menteri. Tadi dimaklumkan subsidi untuk petani ini lebih kurang hampir dekat 4,000. Alhamdulillah. Tapi masalah yang berlaku hari ini, kalau kita tengok di real berlaku di bawah sana, apabila walaupun subsidi itu naik, tapi kos input dia tinggi. Seperti bana baja, racun, kos-kos bajak dan sebagainya. Persoalan saya ialah, saya bangkit berkenaan dengan apa fungsi yang ada kepada pertubuhan peladang, lembaga pertubuhan peladang. Dia orang ni apa yang dia fikir untuk petani ni? Kadang-kadang berkenaan dengan soal sepatutnya setiap daerah tu patutnya macam belah bagan serai tu, dah ada orang kata untuk kata kilang yang agak besar sebagainya, dia boleh monopoli untuk memastikan hasil-hasil itu dijual kepada pertubuhan peladang. Begitu juga dengan baja, racun yang boleh dijual oleh pertubuhan peladang itu sendiri. Yang saya dimaklumkan banyak peruntukan-peruntukan yang dapat. Apa yang saya nampak ialah nampaknya tempat-tempat itu hanyalah untuk menjadikan hanyalah sebagai untuk income mereka saja. Sebagai saya menteri pun tahu, saya tahu. Dan jadi sebab tu saya harapkan benda-benda seperti ini perlu diatasi. Kerana saya dimaklumkan semalam, oleh kerana ada seorang tu dia buat padi 3 ekar, dia kata Ustaz. Dia kata padi sendiri ni, tanah sendiri, dia terpaksa berhutang pula RM1,300. Tu kes tak jadilah. Yang keduanya soal pairan. Semalam pun saya berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri Datuk Fadilah berkenaan dengan soal saliran air lah. Saya faham berkenaan dengan soal sawah ni bukan Menteri Pertanian saja. Dia perlu ada holistik, termasuklah juga dengan kementerian lain, terutama dalam soal ini. Kerana soal di bagan serai ni kita nampak agak ketara kerana walaupun ada dam ataupun kolam dekat Bukit Merah, kalau hujan 2-3 hari banjir. Kalau kemarau pula seminggu kering. Jadi kolam tu sudah pun berusia hampir dekat dengan 120 tahun. Sebab tu saya minta penyelenggaraan. Kerana ini kawasan kawasan yang anggap sebagai jelapang padi Perak, tiba-tiba tak boleh buat padi. Terima kasih kepada Menteri. Setuju dengan pandangan Bagan Serai itu. Memang itu sebab itulah kita ada projek Krian yang berbilion ringgit yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri dan telah lancarkan, iaitu untuk pembaharuan termasuklah sistem pengairan di daerah Krian itu.
sampailah kepada Pai Buntak, Bagan Serai dan sebagainya. Sebab itu kita tahu dari segi pengairan dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab rakyat, iaitu semua kita naklah bekerja untuk memenuhi apa yang dilakarkan oleh kerajaan. Tentang rungutan daripada Pai Bunta tadi tentang kelewatan baja, insya-Allah saya akan cuba pada masa-masa yang akan datang ni tak akan terlewat lagi, kerana dia adalah satu schedule yang peruntukan dan bajetnya ada supaya ia menepati masa. InsyaAllah itu kalau terlewat lagi sesi akan datang, balun saya lagi. Dan memang kita menyedari soal kos penyelenggaraan sawah ni semakin meningkat. Baik itu kita berusaha misalnya melalui nafas, kita sedang berusaha bagaimana nak mencari jalan supaya harga baja lebih murah pada masa yang akan datang. Pada masa yang sama, untuk meningkatkan hasil padi, kita nak galakkan soal smart SBB supaya mereka sanggup mencantumkan sawah mereka membuat kawasan lebih besar. Setakat ni sambutan baru di sekitar 2% sahaja. Memang didapati smart sawah padi ini, sawah besar-besaran ini, memang kita nampak ia mendatangkan hasil yang lebih baik, penjagaan yang lebih baik. Sebab bekas Perdana Menteri yang 22 tahun dulu dalam perbualan dengan saya, perbualan dulu, beliau mengatakan bahawa memang orang-orang desa ini nak mencantumkan sawah mereka memang amat sukar. Mereka lebih suka untuk membuat secara 1 ekar, 2 ekar, 3 ekar begitu. Walau bagaimanapun kecenderungan smart SBB ini sedang berkembang sekarang ini, supaya kita dapat membuat kawalan dan juga meningkatkan hasil dengan pemodenan yang lebih baik dari masa ke semasa. Kita ambil contoh misalnya smart sawah padi, mereka di Tanjung Karang, mereka telah memperoleh 6 tan metrik sehektar, bandingkan 3 daripada 4 tan sebelum ini. 87 orang peserta yang terlibat dalam program Smart SBB kawasan Tanjung Karang dengan keluasan projek 126.5 hektar menghasilkan purata sebanyak 4.8 tan metrik per hektar, dan mereka boleh meningkat sehingga 6 tan per hektar. Dan sepatutnya kita target mengatasi lebih daripada 7 tan per hektar. Dari sudut pelaksanaan, kerajaan mengakui bahawa keberkatanan Smart SBB sangat bergantung kepada kerjasama kerajaan negeri dan agensi pelaksana. Dan kita harap juga dalam hal membuka kawasan-kawasan baru, kawasan padi ini, kerjasama kerajaan negeri amat diperlukan. Saya sendiri pergi meninjau misalnya di Stiu, ada satu kawasan lebih kurang 1,500 ekar. Memang sesuai dengan tanaman padi. Tapi kita lihat dari segi nak memulihkan kawasan itu, nak membuang kayu dan sebagainya, dia memakan belanja yang agak besar. Dan kita nak jadikan di antara tempat itu, tempat jelapang padi yang besarlah untuk negeri Terengganu, iaitu daerah Stiu itu. Itu dengan kerjasama kerajaan negeri. Exco Pertanian Negeri Terengganu telah mengatakan beliau akan memberi sepenuhnya kerjasama untuk melahirkan satu kawasan sawah yang besar di daerah Stiu itu. Pendekatan kerajaan melalui Smart SBB bukanlah untuk membuka kawasan baru secara meluas semata-mata, tapi untuk mengoptimumkan kawasan jelapang yang sedia ada, seperti yang sedang berlangsung di Tanjung Karang. Masih dalam konteks usaha meningkatkan sasaran SSR beras, program 5 musim yang kita sebut tadi masih lagi di peringkat awal yang berlaku di negeri Kedah. Projek rintis ini melibatkan keluasan 213.9 hektar dengan penyertaan 165 orang pesawah. Ini yang
5 musim yang sedang bermula sekarang di Kedah. InsyaAllah bila semua kawasan Mada ini akan pergi ke 5 musim, SSR beras negara kita insyaAllah akan meningkat. Berdasarkan rekod pelaksanaan, purata hasil tuaian bagi musim tambahan di bawah program ini telah mencapai 4.91 tan. Ini satu kenaikan yang agak baik kalau dibandingkan dengan keadaan hasil yang terdahulu. Sebelum Tanya lagi. nelayan dia nak jawab tak? Nelayan, isu nelayan. Banyak kalau tak sampai, saya akan jawab cara bertulis. Saya bangkit isu nelayan ni. Pasal saya nampak isu yang utama beras. Kita tumpu yang itu. Sebab beras ni memang tanggungjawab semua ahli parlimen. Semua kita kena berkempen untuk nak soal keterjaminan makanan negara. Sebab ianya cukup penting. Siapa memerintah pun. Sama ada belah sana pembangkang, kami merintah belah sana pembangkang. Hak beras itu tetap menjadi tajuk utama. Tadi saya ingat hal padi, banyak lagi yang nak diterangkan. Sebenarnya yang datang di sini banyak kawasan padi telah memahami. Tapi bagaimana kita nak menggerakkan, itu adalah tanggungjawab bersama kita. Wabi Menteri. Kota Belud. Wabi Menteri, saya dalam perbahasan saya dah menyebut berkenaan kesan kepada tanaman padi untuk projek terusan Sumpingon, Kampung Piasau. Saya harap YB Menteri dapat mempertimbangkan permohonan saya seperti dalam perbahasan saya, YB. Kesian sudah 6 musim tidak dapat bertanam. Terima kasih. Terima kasih. Hari itu bisyarah nampak garang, bertanya lembut. Begitulah. Sebab wanita segarang-garang manapun, macam kerak nasi, sekeras manapun disimbah air, lembutlah ia. Banyak juga ahli parlimen menimbulkan soal subsektor tanaman, iaitu berdaya tahan dan orientasikan kesihatan rakyat. Rasah menimbulkan 3 jenis tanaman utama, iaitu jagung bejian, kelapa dan kopi. Sekarang seperti yang disebut yang kerapnya oleh Tangga Batu, soal kopi itu. Kopi memang sedang berkembang pesat sekarang ini. Terutama sekali kita lihat sambutan daripada Johor, daripada Terengganu, Kedah, Sabah, Sarawak, dan kopi ini mempunyai pasaran yang tinggi, terutama sekali bukan kopi biji, kopi produk Malaysia agak terkenal. Sebab itulah Menteri, kita saja, sekarang pasal ini Menteri dah sebut Tangga Batu menumpu di antaranya memberi galakan soal tanaman kopi ini kerana ianya menjadi satu hasil sudah lama tapi satu pendapatan baru kepada para petani sekarang ini. Boleh Menteri, pasal sebut Tangga Batu. Baik, kita tahu bahawa kita punya average kopi kita sangat sekitar 3,000-4,000 je. Tapi kita import lebih kurang dalam 33,000 tan sangat. Dan dengan trend hari ini anak muda semua minum kopi. Cuma saya setuju dengan apa yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Makanan. Cuma kalau kita lihat kopi ni, dia sebenarnya dia ada yang first quality, second quality yang terbaik adalah Arabica, Robusta, Liberica dan juga Excelsior. Baik, kalau Liberica ni dia mungkin sesuai di kawasan Johor, kawasan yang pit Sarawak boleh hujan tinggi. Tapi kalau untuk Robusta ni dia panggil kopi kedua terbaik selepas Arabica. Dia sangat sesuai di kawasan-kawasan yang cuaca dia panas dan dia punya musim kemarau yang agak panjang. Sebab tu saya rasa Kementerian kena lihat bagaimana potensi yang ada di Kedah sebenarnya. Dulu pernah kita lancarkan kopi dengan Nestle di Sek dan Baling. Kalau boleh dibantu, sebab bagi saya hari ni harga akan getah pun harga tak bagus lah. Jadi kalau boleh diusahakan, jadi kita boleh bukan satu,
kita panggil apa, industri yang beri pendapatan yang tinggi kepada orang kampung, dan dalam masa yang sama kita boleh mengurangkan import biji kopi kita dari luar. Terima kasih. Saya setuju. Saya setuju. Dalam hal ini kita bersama. Memang sekarang ni dibuka kopi ni, taman ni dibaling, disek, dipendang, di beberapa tempat yang lain dengan secara yang agak besar-besaran. Jadi itu yang sebelum berakhir saya nak jawab juga daripada Kota Belud, iaitu isu projek terusan di Kampung Piasau yang telah lama disuarakan, dan sekarang AIDA sedang mengambil inisiatif untuk berusaha menyiapkan apa yang disuarakan. Untuk makluman yang berhormat, pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang melaksanakan satu projek pembangunan infrastruktur pertanian di daerah Kota Belud, Sabah, yang telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia Kedua. Repair and Improvement Works of Pisau Dun Dau serta kerja-kerja pembinaan terusan. Antara skop projek terlibat ialah pembinaan tali air, menaik taraf empangan Pisau Dun Dau, membaiki pulih tali air utama, membina lintasan dan jalan pertanian. Kos keseluruhan projek ini adalah 20.8 juta selepas kelulusan kenaikan kos projek 20.2 juta pada bulan November 2025. Habib Menteri, sebab semasa meeting saya yang terbaru ni dengan JPS Kota Belud berkenaan projek ini jugalah sebahagian daripada tu, saya dimaklumkan akan ada additional cost. Jadi kalau kementerian, sekiranya kementerian tidak luluskan additional cost tu, projek tu tidak akan dapat siap, dan begitu juga kawasan pertanian, kawasan sawah padi yang Piasau Dundau tu akan terbengkalai sekali. Jadi saya pohon kementerian untuk itu pertama. Kedua, untuk buka semula sawah padi yang 6 musim terbengkalai itu, saya harap kementerian juga dapat mempertimbangkan untuk bantu, sebab petani di situ dia hanya mengikut arahan. Maksudnya sepatutnya dia orang dibenarkan untuk menanam semasa projek ini berlangsung. Terima kasih Menterian. Rayuan YB diterima. Sebab itulah kenaikan sebanyak 22 juta pada bulan November 2025. Nanti kita pergi ronda bersama ya di tempat itu. Kerja-kerja pembinaan telah bermula 22 Mac 2023 dan dijangka siap 21 Mei 2026 insya-Allah. Selepas lanjutan masa nombor 1 diluluskan. Jadi saya jawab setakat ini ya, sebab dah masa dah lebih. Yang lain-lain saya akan jawab secara bertulis. Bukan saja bertulis, kalau ada apa masalah besar, kita harap ahli parlimen boleh datang ke pejabat kita untuk mendapat maklumat dan juga apa-apa perbincangan yang perlu kita untuk soal keterjaminan makanan kita di Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Tidak terhingga kepada semua. Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan.